Lampu ni mudah untuk pasang sebab korang tak perlu nak tarik wire semua. Sebab lampu ni dia pakai matahari saja untuk cas dekat panel bahagian belakang macam ni. Panel solar dia ni. Panel pula saiz besar penuh bodi lampu macam ni. Waktu siang dia akan cas guna cahaya matahari. Dia akan serap cahaya matahari ikut panel sini. Waktu malam dia akan nyala dengan automatik. Korang tak perlu nak buka tutup switch. Pasang je macam tu, biar je. Lampu ni dia akan automatik nyala. Siang dia akan automatik cas. Dia akan tetap nyala waktu malam selagi waktu siang ada cahaya matahari untuk cas. Panel pula saiz besar macam ni. Panel jenis baru. Jenis monokristalin. Panel jenis warna hitam pekat macam ni. Untuk saiz sama macam ni, dia lebih keluarkan lebih banyak output berbanding panel model lama. Dan dia lebih perform waktu mendung. Bila dah pakai panel baru macam ni, korang dah tak perlu risau. Musim mendung, lampu korang tetap dapat cas yang cukup untuk nyala malam macam ni. Korang boleh cek yang model putih ni. Saya dah repeat banyak biji. Memang puas hati. Harga mampu milik.